Dulu, namanya Jai, seorang lelaki jalanan yang digeruni, hidup dalam dunia gelap penuh darah, dendam, dan kuasa. Dalam kekacauan Kuala Lumpur, Jai berdiri sebagai simbol keberanian dan kekerasan. Seorang yang sanggup melakukan apa saja demi marwah dan kehidupan. Setiap langkahnya di dunia gangster menjadikan dia legenda, tetapi juga meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh. Kini, masa telah berubah. Adli muncul bukan sekadar seorang lelaki biasa, tetapi individu yang membawa rahasia lebih besar daripada dirinya sendiri. Jika Jai pernah berperang demi kuasa jalanan, Adli pula berdepan musuh yang bergerak dalam bayang-bayang. Sebuah konspirasi yang mampu menggoncang seluruh negara. Assalamualaikum, Tuan Adli laporkan diri untuk filem Konspirasi bakal ditayangkan 21 Mei 2026 di seluruh panggung Malaysia, Singapura, Brunei insyaAllah, dan sama-sama kita menghangatkan filem ini. Dan salam dari saya, tahan pada yang selalu. Konspirasi ialah filem aksi thriller terbaru lakonan Adi Putra yang diarahkan oleh Gaz Abu Bakar. Filem ini mengetengahkan kisah operasi rahsia melibatkan politik, rasuah, penggodaman cyber dan pengkhianatan dalam sistem negara. Cerita bermula apabila satu pasukan elit diketuai oleh Adli ditugaskan merampas sebuah server rahsia yang mengandungi senarai ahli politik korup serta transaksi kewangan luar pesisir. Namun, misi tersebut bertukar menjadi huru-hara apabila data sulit bocor ke media dan dark web sehingga mencetuskan krisis politik negara. Dan saya percaya dia akan rilis lagi 70%. Mikael Iskandar, tak ada sistem yang dia tak boleh kawal atau conquer dalam masa yang singkat. Selamat pagi Malaysia. Kita ada kurang daripada 24 jam sebelum semua nama whistleblower ni bocor. Kalau rilis begitu tuan, orang dah tak percaya. Adi Putra membawa watak utama sebagai Adli, seorang pegawai operasi khas yang mengetuai satu pasukan elit dalam misi sulit negara. Mereka ditugaskan untuk merampas sebuah server rahsia yang dipercayai menyimpan data sulit melibatkan transaksi kewangan haram, senarai ahli politik berpengaruh serta bukti penyelewengan berskala besar. Pada awalnya, operasi itu kelihatan seperti tugasan biasa, namun keadaan berubah menjadi semakin tegang apabila maklumat daripada server tersebut tiba-tiba bocor ke media dan dark web. Semakin jauh mereka menyiasat, semakin banyak rahsia terbongkar. Kita kena sedia dengan sebarang kemungkinan. Kerja lawan korupsi ni bukan saja kita buat musuh dekat luar, tapi dalam diri. Adli mula menyedari bahawa wujud pengkhianat dalam organisasinya sendiri. Musuh sebenar bukan hanya penjenayah biasa, tetapi individu berpengaruh yang sanggup melakukan apa sahaja demi mengekalkan kuasa. Filem ini membawa penonton menyelami dunia operasi risikan moden yang dipenuhi pengawasan digital, serangan cyber, manipulasi media dan permainan politik kotor di belakang tabir. There's nothing else to play with but fire. Dalam keadaan rakyat mula hilang kepercayaan terhadap pihak berkuasa, pasukan U menyedari wujudnya pengkhianat dalaman dan dalang sebenar yang cuba menggugat kestabilan negara melalui serangan cyber dan manipulasi kuasa. Dari situlah bermulanya pembongkaran konspirasi besar yang melibatkan perebutan pengaruh politik dan campur tangan asing. Dan saya berbangga tumpang gembira menyarung uniform SPRM, dan itu adalah satu amanah dan tanggungjawab dan satu tepukan untuk anda semua. Selain Adi Putra, filem ini turut dibintangi Hisham Hamid, Alisha Amin, Shikin Kamal dan Sarimah Ibrahim. Filem ini dijadualkan ditayangkan di pawagam seluruh Malaysia bermula 21 Mei 2026. Sama-sama kita nantikan filem yang bakal menggegarkan industri perfilman negara ini.